apa jangan malu bertanya dan juga bina rangkaian. Bina rangkaian. Kalau dia macam kabel. Tapi kita pandangan negatif yang kabel kan. Kabel. Oh, kabel. Oh, dia kerja sebab ada kabel. Betul. Macam tu. Kabel tu lah. Tapi sebenarnya benda tu bagus. Contoh kalau kita ada apa? Kenalan. Tapi kita ada kemahiran A, orang lain pun ada kemahiran A. Baik. Jadi cuma kita ada lebih iaitu kabel kita. Kenalan tu. Baik. Rangkaian. Baik, itu rangkaian. Apa? Jadi itu membantu kita lah untuk mendapatkan kerja nanti. Taklah tu saya nak cuba betulkan sikit lah. Jangan tengok dalam kita ada kabel balik kerja tak. Masuk Asif tadi kan. Kita intern betul tak. Masa intern tu kita dah bina rangkaian dah. Kenal orang tu, kenal orang ni. Betul. Kenal bos, kenal sub bos. Saya mula-mula pun macam rangkaian. Orang panggil kabel macam dia, kalau kita dah start berkomunikasi tu, insya-Allah lah kita dah boleh maju dalam bidang tu lah. Betul Asyik? Betul. Jangan salah sangka pula. Kena ada saudara dulu boleh kerja. Tak jadi dia tu. Si Ashika ada saudara dengan tu. Tak ada. Memang saya masuk kosong. Itu saya kagum tu sebenarnya.